Polis sedang mengesan individu yang disyaki melakukan perbuatan khianat dengan melontar bom petrol atau molotov koktail di sebuah rumah di Kampung Rapat pada hari ini. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata, 5 laporan polis berhubung kejadian itu dibuat seorang wanita berusia 62 tahun antara 26 Mac hingga 4 April lalu. Katanya, berdasarkan siasatan di lokasi kejadian, mangsa memberitahu ada menerima ugutan melalui nota yang ditinggalkan di hadapan pagar rumah. Nota tersebut meminta mangsa membayar hutang dan bom petrol juga dibaling ke dalam kawasan rumahnya sebanyak 5 kali. Pemeriksaan mendapati terdapat kesan kebakaran pada pagar rumah, kawasan tempat letak kereta, pintu hadapan dan dinding. Menurut beliau, usaha giat dijalankan bagi mengesan suspek untuk siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 435 Kanun Kesiasaan iaitu kesalahan khianat dengan api. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi Pegawai Penyiasat Kanan Asisten Superintendent S. Dasaratan di talian 012-5644-485.